Allahu Akbar. Weh, korang. Apa kata alang-alang jalan gelap ni kita cerita hantu? Weh, macam fun tu. Apa benda korang ni? Korang tahu kau tak suka cerita hantu macam ni. Aduh, Nat. Bawa tak funnya. Memang aku tak. Okey, biar aku start. Okey. Cerita dia macam ni. Ada this one night, a group of friends sama macam kita semua ni. Dengan semua accident and mati. Serius ah? Kau ni mulut becok lah, Suraya. Sabarlah. Tak seram lagi. Seram dia tu sebab driver dia hilang kawalan sebab. Apa tu Aku dah cakap dah kerja cerita hantu. Korang ni kalau I kena banyak. Dah. Kalau bising macam ni sampai bila lah tak settle? Korang tunggu jap, biar aku check. Tahu lah ni. Aku cakap kan cerita hantu. Tengok ni, langgar apalah, tayar lah itu ni lah. Kan dalam tak ada line. Macam mana aku nak call abang bomba? Ha? Mulut becok sangat tau. Cuba kau chill sikit. Kalau kau relax, kau tak fikir benda tu, tak adalah. Weh, apalah nasib kita tu. Suai betul lah. Sebaik tak ada apa-apa jadi tu kat kereta. Weh, sumpah tobat. Aku tak cerita hantu dah, weh. Kau gerak je tau, kau gerak je. Sembang tadi kuat sangat. Kau ni Dik duduk rumah tak buat apa-apa tu. Tolonglah sikit mak kemar rumah. Duduk rumah tak buat apa-apa. Syaidil ni pun. Kata pukul 7. Pukul 9 tak nampak batang hidung lagi. Dik, cuba kau call abang kau tengok apa-apa jadi kat dia tu. Tak sampai-sampai pun lagi. Cuba budak ni. Ni lah budak zaman sekarang. Tengah cakap, hilang pula. Mana ada idea ni? Ya Allah, panjang umur. Sampai pun. Dek, abang kau dah sampai ni. Assalamualaikum. Sorry Mak, macam biasa jalan jam sikit. Ya Allah. Tak apalah, janji kau sampai. Jap. Weh, lah. Korang buat apa lagi kat dalam kereta ni? Mak aku tunggu tu. Masuklah sekejap rehat. Nanti aku hantarlah korang Jom. Kau balik dengan siapa tu, Dil? Mak ni. Buat tanya pula. Dengan Hakim, Nat, Soraya. Kan memang tiap-tiap tahun. Aidil! Dah lah! Apa kali Mak nak cakap? Tolonglah sedar, Aidil. Kawan-kawan kau dah tak ada. Kau nak Mak cakap macam mana lagi? Kau kena sedar. Kawan kau semua dah Mak tak cakap ada. ni? Dia orang tu ada lah kat situ. Tolonglah jangan buat macam ni. Kalau tak percaya Mak boleh tengok sini video Aidil. Dah, Aidil. Kau kena reda. Kau kena lepaskan kawan-kawan kau. Dia semua dah tak ada. Dah, jomlah masuk. Allahu Akbar. Amboi banyaknya. Kita nak makan dengan siapa ni, Mak? Raya kan sekali setahun je. Biarlah Mak Aidil kau tu makan puas-puas. Dek. Sekejap lagi lepas makan ni, Mak nak pergi kubur kawan abang-abang kau. Kau ikut sekali Tak apalah, Mak. Saya rasa better saya kemas rumah. At least kalau orang datang beraya, rumah kita dah kemas. Mak pergilah seorang, ya? Kemas sikit ni. Dah, jom balik. Balikkan tolong Mak panaskan rendang tu, Nil? Jika kau rasa untuk kembali, aku kan datang dan berlari kembali ke sini, tetap hingga akhir tiada. Biasa jalan jam sikit. Tak apalah, janji kau sampai. Dia orang tu ada lah kat situ. Mak tengok sini video Aidil. Kehilangan bukan sekadar perpisahan, tetapi luka yang tak terlihat, rindu yang tak terucap,
dan kenangan yang tak terganti. Selamat Hari Raya, Mak. Masih ku tunggu balas rindumu, walau di sini aku hancur beribu. Sakitnya hari menanti-nanti seakan